satu fenomena yang dipanggil sebagai anti-incumbency wave ataupun gelombang menolak kerajaan sedia ada. Kerajaan-kerajaan yang lama, parti-parti gergasi kerana rakyat seluruh dunia sedang marah. Mereka tertekan dengan kos sara hidup. Jika perut mereka lapar, mereka akan hukum pemerintah. Gelombang kemarahan global ini sedang dan telah pun memukul pantai kita. DAP pulang dengan tangan kosong. Telur ayam. Tak dapat apa-apa. Sebab itu, kita dihukum di Sabah. Kenapa duduk semeja dengan seteru lama? UMNO dah gila kuasa ke? Dengar sini baik-baik. Ada yang menuduh kita ni pak turut yang boleh dibuli dan dicucuk hidung. Dunia telah berubah. Maknanya kita mesti keluar daripada kepompong lama. Pada Trump. Sangat-sangat luar biasa. Dan tidak ramai yang menjangkakan Trump boleh menang. Dibantu oleh TikTok dan oleh sosial media yang lain. The best form of defense is to attack. Kaedah yang paling berkesan untuk mempertahankan diri adalah dengan menyerang. Masalah kita, dahlah tak menyerang. Kalau diserang pun, kita pun tak defense. Kita tak defense. Jauh lagi daripada attack. Maka kita kalah. Fitnah yang tersusun pasti akan mengatasi kebenaran yang berselerakkan. Jangan sekali-kali cabar garis merah, the red line yang saya akan sebutkan ini. Nombor satu, hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera. Kita boleh berkongsi kuasa. I repeat, kita boleh berkongsi kuasa. Tetapi kita tidak akan berkongsi atau menggadai maruah bangsa, insya-Allah. UMNO akan menjadi benteng paling hadapan yang akan menentang sebarang dakwah yang cuba merungkai kedudukan Islam di tanah air ini. Perlu sedar bahawa mereka sedang bermain dengan api. Tetapi jika tangan-tangan gatal mula menyentuh agama, bangsa dan raja kami, tangan itu akan kami tepis dengan segala kekuatan yang ada. Jangan sesiapa ingat UMNO melukut di tepi gantang. UMNO adalah penyemak imbang, check and balance yang paling efektif dalam kerajaan. Tetapi kita bekerja senyap-senyap menjadi benteng yang memastikan kerajaan tidak akan tergelincir dari landasan asal negara. Kita mahu anak Melayu lulusan TVET bergaji 4,000, 5,000 ke 6,000. Kita beri mereka joran emas untuk memancing rezeki yang lumayan. Berhenti jual sejarah. Mulakan jual masa depan. Kita kalah di TikTok. Putri, medan perang kamu adalah di skrin telefon. Cyber troopers kita. Sebenarnya, ini adalah aset kita. Kumpulan anti-establishment makin bertambah. Pemantau bangsa dan loceng kecemasan. Tugas pemuda memang menjadi pembingit dan rebelious. Tugas pemuda menjadi loceng kecemasan. Teruskan keberanian kamu. Jadilah pembangkang yang konstruktif dari dalam kerajaan. Kepada putri, jadi jentera perang maya. Pemuda sebagai pembingit dan yang rebellious dan jaga kepentingan bangsa, agama dan negara. Putri perang maya. Tinggal 22 bulan lagi. 22 bulan inilah barisan hadapan yang boleh mempertahankan UMNO, yang boleh menyerang. Kita akan bangkit. Kita akan bersuara dan kita akan tentang habis-habisan siapa jua kawan dan lawan. Ramai yang meramalkan kita akan karam. Ramai yang kata PRU16 adalah kubu kita. Kita adalah pewaris parti keramat. Kita pernah jatuh tapi kita tak pernah mati. Asah pedang, rapatkan saf. Jangan bergaduh-gaduh sesama sendiri. Ya, dah asah dah. Kita bersiap sedia untuk kembali menjadi induk semula di tanah air.